Hai semua, berjumpa lagi. Hari ini kita nak belajar mengenai PDCA. Apa itu PDCA? Jom kita teroka sama-sama. PDCA ialah kitaran pengurusan kualiti yang sistematik melibatkan proses merancang, menyemak hasil dan ambil tindakan pembetulan. Proses pertama ialah plan iaitu rancang. Rancang ialah proses menetapkan standard, kenal pasti masalah dan cara atasi masalah tersebut. Sebagai contoh, Khairul Ajaib menetapkan berat biskut ialah 20 gram. Dia juga akan mengenal pasti masalah yang mungkin timbul dan cara atasi. Proses kedua ialah buat atau do iaitu proses melaksanakan prosedur iaitu melaksanakan apa yang telah dirancang pada proses pertama. Sebagai contoh, perniagaan akan menghasilkan biskut mengikut standard yang ditetapkan iaitu berat 20 gram per unit. Kebiasaannya pada peringkat ini, produk akan dihasilkan dalam kuantiti yang sedikit dahulu bagi memastikan keberkesanan apa yang telah dirancang. Proses ketiga ialah semak atau cek. Pada peringkat ini, produk yang telah dihasilkan akan diperiksa sama ada menepati standard atau tidak. Sebagai contoh, pekerja perlu memastikan berat biskut yang telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan iaitu 20 gram per unit. Proses terakhir ialah bertindak atau act, iaitu beberapa perkara yang telah kenal pasti bermasalah akan dibetulkan dan proses pengeluaran akan dibuatkan dalam skala yang besar. Sebagai contoh, melaras semula mesin atau memberi latihan tambahan agar kualiti biskut kembali konsisten dan mampu dibuat dalam skala yang besar. Sekian sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, follow, share dan komen. Jumpa lagi. Bye!